Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke rancangan The Sahabat. Bersama saya Ejen Syahid, Syazwan Yunus, Khairil Amri Abdul Hamid, Haikal Nasir. di mana kita akan kongsikan ilmu pengetahuan yang telah kita raih dan juga pengalaman hidup yang telah kita lalui. Semoga anda semua dapat manfaat dan orang kata tu ilmu daripada mendengarnya dan menontonnya. Jadi stay tuned. Alright, selamat kembali ke rancangan The Sahabat di mana kita ada hashtag podcast Tiljannah. Alright, jadi episod ini dibawakan khas kepada anda oleh Krim SG. by Syazwan Yunus. Betul, makanan yang hebat, yang sedap, Masya Allah, Tabarakallah. Kita semua dah, orang kata tu dah pernah rasa dan is the repeat order lah. Kita bukan makan sekali je. Aku ada Dah selalu pergi Kau apa? Aku ada soalan. Kalau kau nak tanya, Kau tanya dulu. Tanyalah. Tanyalah Sekarang. soalan. seram ni. tak ada apa lah. Dia jangan tanya tau. Kalau tanya mesti dahsyat ni. Dahsyat-dahsyatnya. Okay. Okay, so tadi kita dah tahu kedai kat mana, cabaran dia kan. So sekarang in terms of business, macam mana kau promote business kau? Okay. Kau ada macam mana, social media ke apa kau buat ke, campaign ke apa ke? Kalau to be honest, cara aku promote aku punya business tak all out sangat. Aku santai-santai je. Okay. Dia kalau aku rasa aku nak promote, aku promote. Kalau aku rasa macam tak nak promote, aku tak nak promote. And cara aku promote pun aku tak macam promote macam okay ni aku punya pubi, man, gini-gini semualah. Cara aku promote is macam aku buat kakak-kakak sikit. Okay. Kadang pasal apa, video kelakar ni dia senang viral. Ada tarikan lah. Ada tarikan, Betul. correct. So nanti orang akan tengok siapa Mamat ni. Nanti mungkin dia akan pergi aku punya profile. And then Mamat ni buat apa? Oh, dia ada business macam ni. From there lah. Oh, so kau convert humor tu jadi orang akan relatable content lah. Jadi orang ketawa akan masuk pergi visit kau punya Instagram. Yeah, something like that lah. Tapi kalau on a daily basis, macam kau, aku tahu kau buat benda kan untuk okay, kalau daily basis mostly on aku punya Insta story. Insta story macam aku macam just post lah apa aku punya, contoh macam aku makan ini ke, aku macam buat kerja ini ke, nanti sambil tu nanti aku selit, okay aku buat business, aku jual pun. Kenapa Ustaz kata? Tak, saya terbayang yang awak jadi Transformers tu. Ya Allah. Dengan anak dia kan. Kelakar, anak awak pun kekik tu tengok awak. Aduh, itulah. Janganlah ikut perangai saya. Okey lah, cute-cute. Okay, apa? Tak, yang boy tu ada ciri-ciri. Ada Habis. ciri-ciri. Adam. Adam lalu jadi content creator. Betul. Itu dari segi marketing So marketing, I think yalah, dari segi content creation kita semua macam betul macam mana pada aku pun kita selalu jarang suka yang directnya marketing. Betul. Kita selalu sama lah. Kalau let's say aku nak jual rumah, aku jarang nak kena hit kau nak jual beli rumah, kau nak kena buat macam orang kata tu content creation lah. Content creation ni yang kira one punya cara cantik lah. Kira daripada segi kelakar-kelakar dia. Mungkin dalam satu episod tu dalam tank kau makan mac and cheese dia. Ui, idea Kau suap ikan makan. Suap ikan makan mac and cheese. Tengok dalam tank pun dia boleh keras lagi. Tak idea. tapi kan kadang kan kalau kau buat konten viral kan, tak semestinya kau punya sales is good. Tak semestinya. Sebab apa tau, banyak sikit itu Allah yang bagi. Betul. Masya Allah. Tuan cakap kau ingat kau konten kau kelakar apa? Aku tak bagi kau lah. Ni lagi kelakar. Okay. Alright, so dalam bahagian yang kedua kita dah kongsikan apa yang kita boleh buat di dalam waktu Ramadan tu sendiri dan apa yang tidak boleh dibuat. Dan kita dah kasih orang kata tu FAQ FAQ orang tanya boleh kita dah soalan. Hopefully you all dapat manfaat lah. Tapi kalau macam you all ada soalan, boleh ajukan lah. Pasal ni episod ni insyaAllah akan ke udara sebelum bulan Ramadan. Jadi kalau macam you all ada soalan-soalan time bulan Ramadan tu, bolehlah DM, komen. Kita akan cuba untuk jawab mana yang kita boleh lah. Jadi jangan segan-segan. Pasal kita punya time dalam podcast ni tak panjang. Jadi kalau kita nak address semua benda, mungkin tak kesampaian. Jadi kalau you ada soalan, sila ajukan kepada The Sahabatnya IG. Komen ke kalau DM ke, InsyaAllah kita akan cuba tengok. Okay, so sekarang bahagian yang ketiga. Kita nak orang kata tu kongsi tentang malam bulan Ramadan tu sendiri lah. Malam-malam kita semua macam
tahu malam tu ada solat tarawih. Yang kita tahu lah ada tarawih cup. Okay. Zaman kita ada tarawih cup. Zaman sekarang aku tak tahu lah. Ada. Ada. Tahun lepas aku buat. Kita buat sahabat cup. Okay, talking about tarawih cup. Aku tak tahu kau ingat ke tak. Ke time tu kau ada ke tidak. Time zaman remaja lah. Zaman remaja satu part ni. Aku pernah lah. Orang kata tu pergi solat. Tak salah aku Masjid An-Naim lah. Pergi solat. And aku ada banyak budak kawan-kawan blok buat masa tu lah. So aku pergi solat tarawih tu dengan budak kawan blok. Kita adalah. Kira dengan budak blok dengan budak-budak kawan lah. Kawan dengan madrasah kan. So ada satu part tu kita solat. Aku solat. Tapi solat 6 rakaat aku cabut. Oh 6 rakaat. Itu belum 8 kan. Dan tu macam masih remaja lagi kan. Tak 8 pun Tak 8 pun. Dan tu masih remaja. Aku 2 dah cerita. So member ajak macam, jom lah pergi main bola. Time tu tak tahu lah. Kita macam nak kena 8 ke. Faham tak? Macam pada aku, diorang kata, jom lah sekarang lah. Ada 6, ada 2 je. Lepas tu pergi main arcade. Jadi nak ajukan kepada Ustaz soalan lah. Kira soalan tu kira macam nak kena 8 ke, nak kena 20 ke, 2 ke. What is the number yang untuk kita solat tarawih? Mungkin boleh kisi pencerahan lah. Jadi kalau orang nak cabut selepas rakaat yang ni ke. Faham tak? Okay, silakan. Faham. Okay. So, solat tarawih, perkataan tarawih tu dipetik pada roha kan rehat. Rehat tenang-tenang. Chill-chill. Cici baby. Sebab kita dah makan, kita dah penat. So, itu chill. Jadi, dan dia pun merupakan solat sunat. Jadi, solat sunat. Tapi, dalam masa yang sama ada pencerahan dua pandangan yang berbeza lah. Pandangan pertama dia mengatakan yang solat tarawih itu dengan 8 rakaat. Riwayat Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi. Pandangan kedua mengatakan solat tarawih itu sebanyak 20 rakaat. Dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik. Dan ini pun dipetik diambil oleh mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i. So first kali saya nak kongsi tentang macam mana solat tarawih tu boleh ada. Okay, bagus. Sejarah dia. Sebab dia merupakan satu kasih sayang Nabi SAW pada kita. So bila bulan Ramadan tu telah diwajibkan berpuasa 30 bulan 30 lama sangat. Lama. 30 bulan dah 30 hari dalam satu bulan Ramadan. Jadi ada satu malam yang mana Nabi SAW suka melakukan amal ibadah malam. So okay, bila kita cakap pasal malam ni dia terbagi kepada 3 bahagian lah. Kalau kita ambil dia ada pada 2, ada 3 kan. Ini pernah kita jelaskan Belum Macam belum lah. Okay, so sepertiga malam ada dalam Quran sebut nisful lail awin qus minhu. Maknanya dia setengah. Mungkin ada ulama dia bagi, okay, dia ada, kalau total dalam kitab saya pernah baca, dia ada malam terbagi pada 5 bahagian. Ada bagi pada 3, ada bagi pada 2. So kalau senang cakap, kita mula daripada letaklah 8.5, 8.5, 9.5, 10.5, 11.5, 12, 1, 2, 3, 4. 9.5, 10.5, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 lah. Contoh 9 jam. Ni Ustaz dah pernah cakap. So jadi 9 hours kita divide into 3 lah. Kan ada satu malam pertama, malam kedua, ketiga. Ada segmen pertama, sesi 1, 2, 3. So diringkaskan bila Nabi SAW bangun beribadat pada bulan puasa tersebut, Nabi keluar. Nabi mula sembahyang sendiri kat rumah. Dan kemudian after that lepas Isyak, satu hari tu Nabi keluar dan Nabi sembahyang lepas Isyak, Nabi sembahyang sunat tarawih lah. Sahabat tengok macam ni sunat, ni sembahyang apa? So semua join. Siapa yang ada hari tu join. Contoh Nabi sembahyang 3 orang, dia join lah. So bila dah join, menjadi satu kebiasaan sahabat ni, diorang suka bila benda tu benda yang baik Nabi buat. Time waktu subuh diorang jumpa members. Waktu subuh jumpa members, cakap semalam kau tak datang kan, Nabi lepas sembahyang tau dengan kita. So hari kedua makin ramai, semua tunggu. So hari kedua makin ramai, bagi tahu lagi. Hari ketiga makin ramai, sehinggalah hari ketiga dah membuat keluar. Dah ramai, dah tak cukup lah. Jadi bila dah tak cukup, hari keempat diorang ramai tunggu, Nabi tak keluar-keluar. Okay. So Nabi tak keluar. Tunggu sampai diringkaskan, sampailah pada waktu subuh.
Nabi SAW terangkan pada mereka, aku tahu kamu semua tunggu aku keluar kan. Kenapa aku tak teruskan? Sebab Nabi SAW risau kalau seandainya Nabi buat, makin ramai orang yang support, sahabat support, takut Allah turunkan wahyu, tarawih diwajibkan. Untuk Nabi tak ada masalah. Nabi membuat ibadat. Untuk sahabat, diorang bersama dengan Rasulullah. Tapi Nabi fikir umat dia ni. Kalaulah tarawih itu wajib, malam ni benda semua kena Habis. close. Bazar semua tak ada. Bazar habis, jualan habis. So that means kita tak boleh buat apa-apa malam. Isyak lepas isyak semua kena solat tarawih di masjid secara berjamaah. Tapi kalau kita bulan Ramadan ni, kalau kita puasa, tapi kalau kita tak nak solat tarawih pun boleh lah. Ini boleh lah, tak ada masalah. So dia bukan wajib. So masa because of benda tersebut berlaku, dan Nabi tu sembahyang kat rumah. Dalam kitab riwayat Imam Bukhari ceritakan Nabi sembahyang kat rumah sampailah kewafatan Nabi. Benda tu tarawih masing-masing bulan Ramadan sendiri tau. Semua buat kat rumah sendiri masing-masing. Tapi aku tak tahu kalau korang, aku tak tahu kalau korang experience ke tak. Kalau bulan puasa kalau tak ada tarawih macam tak feel lah. Pada aku lah. Macam tak ada, macam tak complete. Betul. Jadi bila dah semua balik pada cerita tadi, bila dah semua dah tarawih dekat rumah masing-masing, lepas kewafatan Nabi, zaman Sayyidina Abu Bakar stay benda sama. Kan lepas kewafatan Nabi, Sayyidina Abu Bakar khalifah pertama ambil alih untuk pimpin umat Islam. Masih sama semua buat kat rumah. Zaman Sayyidina Umar dah start, Sayyidina Umar tengok semua sembahyang kat masjid macam sendiri-sendiri, kelompok sendiri-sendiri. Jadi bila dia tengok, alangkah indahnya kalau dia ambil satu orang menjadi imam untuk dikumpulkan sembahyang tarawih. Jadi ada dalam riwayat kata dia mengambil Sayyidina Ubay bin Ka'ab untuk mengimamkan solat, untuk kumpulkan. Jadi satu imam, ramai-ramai sembahyang. Jadi tu Sayyidina Umar kata, inilah sebaik-baik bid'ah yang aku buat. So bid'ah hasanah lah, benda yang diada-adakan tapi benda yang baik. Kebaikan. So benda tu berterusan. Zaman Sayyidina Osman terus, zaman Sayyidina Ali berterusan. Cuma yang menjadi khilaf adalah ketika itu 20/8. Tapi zaman Sayyidina Umar suruh buat 20. 20 sampailah mazhab A'immatul Mujtahidin, imam-imam mazhab, Imam Hanafi 20, Imam Malik 20, Imam Syafi'i pun galakkan 20. Imam Ahmad bin Hanbal memegang pada riwayat yang 8 boleh, 20 tak menjadi satu kesalahan. So it's a choice lah. So kenapa Sayyidina Aisyah dalam riwayat Sayyidina Aisyah kata 8? Sebab Nabi SAW tidak pernah solat malam melebihi 11 rakaat katanya. Maknanya dia kalau tak melebihi 11 rakaat, artinya 8 adalah tarawih, 3 tu adalah witir. So sahabat lain pula, Sayyidina Umar pun kata sembahyang 20 rakaat adalah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Sembahyang tarawih tersebut. Jadi it's a your choice. Kita boleh buat 8, kita boleh buat 20, tapi dalam masa yang sama, kalau macam tadi berlaku kerana tak faham ataupun kerana urgent, buat 2, lepas tu buat 2 lagi 4 ke, ataupun buat 2 rakaat, dia tidak memesongkan kita punya akidah pun tak menjadi satu kesalahan lah. Sebab saya punya pendekatan macam gini, lebih baik kita contoh kita orang ada kerja, kita tak tahu, masing-masing orang berbeza tau. Ada orang dah terlalu penat sangat, sudah terlalu letih sangat, lepas tu dia dapat sembahyang 2 rakaat aja, orang tertidur. Lepas tu besok dia bangun, dia tak buat apa-apa, dia sekadar buat 2 rakaat saja. So adakah kita nak cakap dia dah buat benda yang haram? Tak, benda tu sunnah. Tapi lebih baik dia buat daripada dia tak buat langsung. Cuma bagi solat sunat ni, kalau kita senang cakap, nasihat para ulama adalah tarawih ni jangan tinggalkan. Sebab dia jumpa setahun sekali dan dalam 1 bulan sekali. Jadi kalau kita boleh buat 8, buat. Kalau kita boleh buat 20, alhamdulillah. So kalau kita boleh buat berdiri, buat. Tapi kalau kita rasa terlalu letih, 4 rakaat tu kita nak sembahyang duduk, tak ada masalah. Sebab dia solat sunat. Cuma pahala kita setengah daripada orang berdiri. Yang penting jangan biarkan setiap Ramadan tu berlalu dengan tanpa tarawih. Itu kita punya strong point lah. Betul. So jadi satu, orang kata tu kerugian lah. Rugi sangat. Saya imagine lah, kadang-kadang selalu visualize benda-benda yang
duniawi lah. Misal Betul. katalah kita rasa kalau kita buat benda ni, kita boleh dapat ni. Misal katalah kau kerja gini, kau dapat TV je, dapat kereta. Orang pun nak kerja-kerjakan. That's why macam kalau kita faham agama kita ni, kita tahu priority lah. Pada aku macam, ni satu peluang keemasan ni. Itu cuma sebulan sekali yang kau ada benda ni. And then memang kalau tak buat, tak ada apa-apa. Dia tak ada kesalahan. Dia bukan satu benda wajib. Cuma kau rugi lah. Satu kerugian yang besar lah. Kira orang, Allah nak kasih kau satu ganjaran besar ni kat depan. Tapi kau tak nak. So that's where kita mengalu-alukan orang untuk solat, beribadah. Especially malam tu yang kita boleh hidupkan. Malam-malam bulan Ramadan. So bila kita cakap pasal macam malam tu adalah qiyam mulail tu kan. Ada ulama pandangan yang tadi yang macam 3 bahagian tu. 1, 2, 3. Maknanya dia 9.30, 10.30, 11.30. Lepas tu ni first punya kan. 12, 1, 2, 3, 4, 5. So kalau kita dah semayang isyak jemaah, kita semayang tarawih jemaah, ini kita dah menghidupkan malam pertama. Bahagian pertama. Bahagian kedua kita rehat tidur. Lepas tu bahagian ketiga kita bangun untuk tahajud, semayang hajat dan sebagainya. So kita dah bangun, dah hidupkan 2 malam dalam 1 malam. So kalau kita tak mampu sadar yang ini, at least yang ini kita dah buat. Dah buat Kalau kita dah terlalu penat pula tidur, jangan terlalu tinggal yang ini. So yang boleh tak kita buat pukul 3.30 baru sembahyang tarawih? Tak ada masalah. Boleh. Sebab waktu tarawih adalah panjang sampai sebelum azan subuh lah. Betul. Itulah amalan-amalan yang kita boleh lakukan di bulan Ramadan. Silakan. Ustaz, wajib untuk tunaikan isyak dulu baru tarawih kan? Sebab isyak adalah solat yang wajib lah 5 waktu sehari. Cuma saya nak tarik soalan awak tu lebih pada selalunya orang kat luar tanya. Bila saya semayang dekat masjid secara berjamaah ataupun tempat perhimpunan, MPH ke dan sebagainya, kebiasaannya kita akan semayang sama ada 8 campur 3 ataupun 20 campur 3. So bila kita dah semayang witir, witir adalah, makna witir adalah ganjil. So adakah kita dah dan witir ni adalah solat yang penutup segala ibadat. So dah semayang witir, habis macam mana malam nak bangun tahajud, nak kena tutup lagi ke tak? Faham tak? So this is a common question always people ask. So ataupun ke saya nak semayang 8 atau 20, witir saya tak nak buat dulu, nanti pagi baru saya buat. So dia ada few option yang kita boleh buat. Okay. So option pertama macam tadilah, kalau kita semayang 8 ataupun 20, kemudian yang witir 3 tu kita tak nak buat, is okay, tak ada masalah. Dan kita balik. Tapi kalau kita tak nak, aku nak daripada awal sampai habis bersama dengan imam, dapat pahala apa? Pahala lagi lama kita iktikaf, lagi banyak pahala kita dapat, terdoa bersama. So tapi dah tutup ni, so malam nak bangun balik tahajud, so apa kita nak buat? So sebab bersandarkan hadis Nabi SAW dalam mafhumnya, tiada 2 witir dalam satu malam. Maknanya witir tak ada repetition. Witir tak ada repetition. Tapi witir ni dia adalah ganjil. So ganjil 1, 3, 5, 7, 9, 11. Okay, dia ganjil. So kita dah semayang 3 tadi. Jadi dia ada 2 alternatif cara untuk kita buat. Kat luar, kat sana lah, kat rumah. Bila kita dah tidur, cara pertama kita dah tidur, kita bangun, kita dah ambil wuduk, kita solat witir dulu 1 rakaat. Okay. Maknanya dia semayang 1 rakaat. Kenapa? Sebab malam kita tidur tutup dengan 3. So bila kita semayang 1 jadi 4. Okay. Dan baru kita buka balik dengan tahajud, 2 rakaat ke, 4 rakaat ke, 8 ke, lepas tu dengan solat hajat ke, nak semayang istikharah ke, sunat taubat ke, nak semayang tasbih. Dan after that kita tutup witir dengan nombor yang ganjil. So dengan tutup 1 rakaat. Jadi malam tu kita dah buat 5 rakaat. Ini seganjil punya nombor. Ini cara pertama. Cara kedua adalah kita dah tutup dengan, kita dah kat masjid tadi 3. So kita bangun masa malam yang sama kan. So kita bangun terus kita tahajud dulu, apa-apa dulu. Kita tutup hanya dengan 2 rakaat witir. Jadi malam tu adalah kita dah buat 5 rakaat. So this is benda yang boleh buat kat sana lah. Mungkin ada yang tanya pula, nak baca Quran dulu ke nak witir dulu? Witir ni penutup ibadat sebenarnya. Jadi kalau kita dah baca Quran, dah zikir semua, dan kita baru bangun nak sembahyang witir, tak ada masalah. Baru kita tutup lah. Tutup segala ibadat tu dengan cantik lah. Macam bunga-bunga, ada penutup dia.
podcast still janda macam itu. Okay, saya ambil balik pada tu Ustaz. Kira kita senario kita nak pergi sembahyang tarawih berjamaah dekat masjid Lepas tu kita terlepas isyak berjemaah. Lepas tu kita terus join tarawih. Macam mana tu? Kira awak terus masbuk lah join yang tarawih tu dulu. Lebih baik settle isyak dululah. Okay, tapi kalau tak ada masa, kira macam time tu juga dia dah start nak tarawih. Sebab tu saya cakap, awak kalau bahasa Malaysia dia kata ligan. Awak dah settle yang 4 ni. Awak contoh awak dia tengah sembahyang, imam awak kat belakang dah sembahyang isyak kan. Awak dah base terus awak masuk yang dia nombor 2. Dia second punya, awak baru first. Awak join je. Tapi kalau sekiranya dia berhenti dekat 8, dia dah habis 8, awak sambung 2. Oh, faham. Okay. Sebab kalau awak dah ikut sunnah, awak pergi tarawih dulu, awak dah ketepikan isyak. Wajib. Isyak yang kena buat terlebih dahulu. Sebab dia wajib. Okay. Ya, itu satu pencerahan yang baik Kadang-kadang aku faham kira Haikal macam kadang-kadang nak mana dulu kan. Isyak belum buat kat rumah, cepat-cepat nak pergi masjid. Sekali sampai dah tarawih lah. Jadi digalakkan untuk solat isyak dulu kat belakang sendiri. Lepas tu join in je lah. Bila dah join in tu, misalnya kata kita join in dapat 6 rakaat, kita tambah sendiri 2. And then we continue from there lah. And then dalam soalan lagi? Ada soalan je dah. Aku ada. Silakan. Kita kasih kau. Soalan tarawih ni malam ni dah dahsyat. So, dia kira 2025 nak ibadah lebih sikit. Okay. Kalau kita yang kerja busy ni kan, siang hari kita puasa kan. Lepas tu kita nak waktu buka ni kita dah terlepas nak buka. Kira terlalu busy sangat, macam nak minum air pun tak sempat nak batalkan puasa. Okay, bagus. Macam mana tu Ustaz? Okay, bila saya tarik dia 2 benda untuk kita berpuasa, kita ada sahur dan juga kita ada berbuka puasa. Bila sahur, Nabi menggalakkan untuk mengikut sunnah melewatkan sahur. Okay. So lewatkan sahur lebih kurang dalam membaca dalam 40 ayat Al-Quran. Jadi letaklah azan dalam 5.50. So macam paling lewat dalam 5 lah. Tu kira melewatkan sahur lebih baik daripada awak makan pukul 10 malam, pukul 1 pagi. Tu sunnahnya melewatkan sahur. Dan kemudian bila berbuka puasa, Nabi gesa untuk menyegerakan berbuka. Dan jangan melengah-lengahkan berbuka kerana mengikut perbuatan orang-orang Yahudi. So macam tadi, balik pada soalan tadi, sampai nak minum air pun tak ni, you are the one who yang jaga your time. Yes. So awak yang macam, okay, aku ambil air botol standby lah. So kalau dah azan, sekurang-kurangnya dengan makan kurma ataupun dengan membasahkan tekak, itu yang dimuliakan lah. Sebab itu kalau kita tengok kadang-kadang kat masjid, dia punya challenge adalah orang buka radio. So Pak Muazzin tu pula, dia bila dah azan, dia nak kena batalkan dulu sebelum dia laungkan. Jadi dia dah minum, dia tengah minum, kadang-kadang dia terkoma tu, dia tergigit lambat ke. Orang dah macam, dah tunggu dah standby, dah tengok asal radio dah azan, dia tak azan kan. Mungkin lambat, dia slack dalam mungkin dalam dia berpuasa dia berpuasa. So sunnahnya dia untuk batalkan dulu. So once dia dah batalkan, dan adabnya adalah orang jangan dengar radio, orang kena dengar masjid punya azan lah. Adabnya. Faham? Sebab apa saya tanya, mungkin rakan-rakan yang seangkatan apa yang kerja sama macam saya ni lah, kadang-kadang kita buat event malam. Jadi event tu pula bukan, is a non-Muslim event lah. Jadi mereka pun tak ada tetapkan khas masa untuk kita berbuka apa. Jadi kita kena on time target. Jadi saya kalau tahu saya kerja sama waktu berbuka kan. Sebelum keluar rumah tu lah, kalau siang dah keluar rumah nak tahu akan terkena waktu buka ni, masa confirm tengah pack kerja saya akan simpan kurma 3 biji dalam poket, air standby lah. Yes, correct. Tapi kadang-kadang tu dah batalkan puasa mak. Kerja ni masih banyak ni. Bila lagi aku bila aku nak makan nasi biryani ni, macam gitu. Nasi biryani Heavy. Tak tarawih nampaknya. Tapi kalau terus terang kau tanya saya, siapa yang tanya saya? Penonton orang tanya pun. Yalah, walaupun solat tarawih ni tak wajib, tapi bila tak buat,
macam rasa guilty Janggal lah, rasa janggal. Bagus lah. Ini ada iman dalam hati. Allah, macam yelah, pedek lah, tak penat kan. Itu belum masuk macam dalam, kita belum masuk topik yang mulai lepas tu Lailatul Qadar lagi kan. Itu nanti akan datang lah, Dia insyaAllah. datang episod yang akan datang lah. Banyak Banyak bulan puasa. Puasa ni je ada banyak benda yang kita boleh Rasa macam kongsikan. besok nanti puasa gitu Macam best Kita sahur sama-sama guys. Kita podcast sampai pukul 4 pagi. Lepas tu kita sahur sama-sama. Macam MasyaAllah, Masya MasyaAllah. Allah. Kita ni malam Lailatul Qadar dengan apa Ustaz tadi? Malam apa? Kita buat Lailatul Qadar lah. Lailatul Qadar. Kita buat sama-sama kat sini Boleh insyaAllah. 10 malam takhir kan. Mana tahu insyaAllah. Okey tak nanti orang rumah mesej. Tak balik. Pasal beribadah takkan lah tak faham. Bersama isteri pun ibadah. Kita ajak dorang sekali lah. Ya boleh juga berjamaah. Tapi budak-budak jangan. Alright, okay. So alhamdulillah kita dah settle 3 bahagian untuk edisi khas bulan Ramadan. InsyaAllah kalau kita ada masa kita akan kongsikan lebih tentang bulan Ramadan kerana bulan ni bulan yang hebat, bulan yang penuh ganjaran. InsyaAllah kita semua nak lumba-lumba untuk mengerjakan ibadah dalam bulan ni insyaAllah. Jadi podcast kali ini dibawakan khas kepada anda oleh Cream SG. Jadi untuk anda semua By yang Shazwan ingin Yunus. Betul, yang ingin orang kata tu order untuk juara berbuka puasa. Dia bukan untuk anda sendiri je. Kalau mungkin you all nak macam hadiahkan orang pasal nak berikan iftar kepada orang, ganjarannya hebat. Dan mana tahu boleh order, lepas tu hantarlah kat rumah tu ke, hantar kat mana-mana, kat masjid, Hantar kat studio ni ke kan? hantar kat studio ni ke. Kasih Haikal makan. One masak, one hantar sendiri. Boleh juga. Okay. So jadi insyaAllah kita nak orang kata tu kau wish apa nak cakap Ramadan Mubarak. Untuk anda semua di luar sana, semoga Ramadan kali ini lebih bermakna dan diberkati Allah SWT. InsyaAllah, amin. Jadi jika anda suka apa yang kita kongsikan, jangan lupa share lah, like lah, subscribe lah kita punya Spotify dan YouTube dan juga TikTok dan Instagram lah. Alright, sampai ketemu lagi di episod yang akan datang bersama kami The Sahabat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ramadan. Oi. Oh, Haikal nyanyi ya. Ramadan Bye. Karim.